Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi di Fiz Hana Family. Untuk di video kita pada hari ini, tugas kami seperti biasa di rumah nak kemah-kemah rumah. So first kali untuk pagi ni kami akan kemah tempat tidur dulu. So tadi kita orang dah bersarapan dengan anak-anak. And kami akan kemah tempat tidur dulu. Kemudian akan masuk ke dapur untuk masak. Dan kita akan sambung lagi lah apa lagi kerja yang patut buat hari ni. Okay, tanpa kita berlengah masa lagi. Let's go. Yang pasal sekarang kami nak kemah tempat tidur kami dulu. Lepas tu baru kami nak masuk dapur lah. Buat kerja kat dapur. Sekarang kita kemah tempat tidur dulu. Kepada hampa yang tengah duk cari-cari cadar tilam yang bukan saja lawa tapi tak mudah luntok, tak berbulu dan kain dia memang selesa gila. So yang ni memang terbaik untuk bilik tidur hampa. So kalau hampa berkenan, kami dah letak link cadar tilam ni dekat bawah. Alhamdulillah, so selesai bilik tidur kami. So sekarang ni kami nak ke dapur lah untuk kita masak. Jom tengok kami masak apa. Okey hampa, ini dia yang kami nak masak hari ni. Hari ni kami nak buat sambal ikan pari. Kami nak goreng ayam dan juga kami nak goreng sayur. Jom kita tengok bahan-bahan untuk kita buat sambal ni. So kami gunakan kat sini cili kisar. Kami gunakan sebiji bawang merah. Ataupun bawang besar lah. Ni bawang. So kat sini kami gunakan bawang besar dalam sebiji. Lepas tu kami potong macam ni lah. Kemudian 3 biji bawang putih yang telah diketuk. Separuh buah tomato yang dibelah 2. Kemudian kami gunakan sedikit belacan. Belacan ni kami akan tenyik-tenyik lah. Okey, ni 4 tangkai daun kari. Ini kami gunakan kacang buncis untuk kami masukkan dalam sambal nanti. Untuk sayur ni, kami gunakan sebiji bawang kecil yang telah kami potong halus lah. Okey, jom kita start masak. Kita panaskan minyak untuk goreng ikan. Untuk yang sebelah ni pun kami akan panaskan minyak untuk goreng ayam. Okey, minyak ikan dah panas, kita masukkan ikan. Untuk ikan pari ni kita kena pastikan minyak dia betul-betul panas sebab ikan pari ni dia mudah meresap dekat kuali. Jadi kita panaskan betul-betul minyak dia, kita masukkan ikan. Ikan pari kita ni dah siap masak, dah garing elok ni. Jadi kita tutup api dulu, kita angkat. Ayam kami dah masak, kita nak angkat dulu. Ini minyak yang kami goreng ikan pari tadi. So kami gunakan minyak tu, cuma kami buangkan sikit lah kuantiti dia. So sekarang ni yang kita masuk dulu. Kita masukkan bawang. Masukkan bawang putih. Kemudian kita masukkan daun kari. Berwangi nampak. Kita biar dulu bawang ni bagi dia sedikit macam garing, baru kita masukkan cili kisar kita tu dengan belacan. Jadi kita masukkan ni buah tomato.
Kami tak guna asam jawa atau asam keping, kami gantikan dengan buah tomato ni. Kita masukkan paste cili kering. Kita tak letak semua. Ni air belacan yang telah kami tengok-tengok tadi, dan kami masukkan sedikit air. Kita bagi dia pecah minyak, so kena tutup lah dia punya tudung tu. Untuk dapur yang belah ni dah siap goreng ayam tadi. So sekarang kami nak goreng sayur. Kita masukkan sedikit minyak lah gitu. So, bila dah minyak dah panas, kami masukkan bawang. So, macam biasa, bawang ni kita biarkan dia sedikit agak keemasan, baru kita masukkan sayur. Okey, ni bawang kami dah sedikit keemasan. Kami nak masukkan sayur. Dan kita masukkan tiram. Masukkan sedikit air. Dan juga kami gunakan sedikit rasa. Ini kami guna sikit je. Sebab tiram tu pun dah masin. Masukkan lagi ayam. Cukup. Sayur ni kami keluarga memang suka lah sayur hotcai ni. Daripada sayur-sayur lain, ni menjadi kegemaran lah untuk family kami. Anak-anak pun suka sayur ni. Okey, sayur kami dah masak. Jadi kita api. Okey, hampa, kami punya sambal ni dah pecah minyak. So sekarang kita boleh masukkan kacang buncit ni dulu. Sebab ikan kami tu dah betul-betul masak, dah garing kejap dia tu. Masukkan kacang ni. Kemudian kita masukkan air. Okey, masukkan air, bagi dia sedikit kering. Kuatkan api. Boleh masukkan cukup rasa lah. Dah siap. Okey, kita punya kuah ni dah agak kering sikit. So kami nak masukkan ikan. Okey, siap. Dah kok? Dah. Kaki ni. Okey, ni kami biarkan sikit lagi. Kemudian kami akan tutup api lah. Dah nak masak lah. Okey hampa, ni dia menu kita untuk tengah hari ni. So kami dah siapkan sambal ikan pari. Jadi kita ada sayur goreng pak choy, dan ni juga ayam goreng. Okey. Okey hampa, so kami nak kemas. Tadi kami dah siap makan apa semua. So kami nak kemas bahagian tempat kami buat kerja. So jom kita start lah. Untuk hari ni hari Senin, so anak kami lah bercuti hari ni lah, cuti sekolah dia kan. So esok dah start sekolah, kejap lagi nak iron baju sekolah apa, nak prepare lah. Sebab dia untuk esok dia akan ada sesi persekolahan waktu pagi. So esok dia akan sekolah waktu pagi lah. So untuk esok anak kami dia ada sesi sekolah pagi. Dia gantilah, maknanya bulan ni dia sekolah petang. Untuk esok dia akan sekolah pagi gitu.
Kemaslah apa yang patut. Bila kami, orang kata apa, dan bila ada kerja nanti takkan kata apa, sibuk lah. Kami takkan sempat nak kemas semua ni. Jadi kita kemaslah dekat tempat sini apa yang patut tu. Ni kami tak ada order. Agak free sikit lah dekat rumah. Kita kemas apa yang patut. Macam wire ada. Itulah. Semuanya buat kerja melalui karan. Jadi banyaklah wire-wire ni. Itu kami nak kemas, nak simpan wire-wire yang dah. Oh. Ini buku Hafia ni. Yes. Dalam peperasan setiap video kami pasti kami akan tanya-tanya hidung. Nak kami banyak. Kata yang betul tak kat hidung kami. Suami kami cakap kat kami. Macam kami ni suka kuat makan belacan sebab telah sedung banyak. Mai pagi je bangun tidur genyeh. Kadang buat video pun secara spontan kami akan genyeh hidung tu. Dah jadi macam tabiat macam tu. Bila kami sedut benda ni, pasal tak yang ni kan, kami sedut ni rasa okey lah. Kami suka sedut ni, sedut sedung kurang lah sikit, dia rasa macam segar lah sikit hidung tu. Kat mana je mesti ada, dalam bilik ada satu, dekat tempat buat kerja ada satu. Itulah kami. Siapa yang ada sedung banyak tu, dia faham lah. Okey hampa, so kami dah siap kemas. Kami dah siap kemas semua. Tinggal nak sapu sampah je lah, habuk kan. So settle dah lah kemas-kemas. Okey, dah siap dah. Okey hampa, dengan itu berakhirlah vlog kami untuk hari ni. Kita jumpa lagi di live video. Bye. Assalamualaikum.